Hari ini, tumpuan dunia masih pada ketegangan antara United States dan Iran. Di selatan Lebanon, situasi semakin tegang antara Israel dan kumpulan bersenjata Hizbullah. Di Gaza Strip, krisis kemanusiaan terus membimbangkan dunia. Ramai orang awam terperangkap di tengah konflik yang belum nampak penghujungnya. Kuasa besar Asia, China, turut memberi perhatian serius terhadap konflik Timur Tengah. Pendirian mereka dilihat penting dalam usaha meredakan ketegangan global. Dalam masa yang sama, Rusia dilihat terus memainkan peranan strategik. Setiap keputusan kuasa besar ini boleh mengubah keseimbangan politik dunia. Antara bandar yang sering disebut dalam laporan terkini adalah Beirut. Penduduk di kawasan sekitarnya berdepan ancaman keselamatan yang semakin membimbangkan. Satu kawasan yang sangat sensitif sekarang ialah Strait of Hormuz. Jika laluan ini terganggu, harga minyak dunia boleh melonjak dengan mendadak. Pertubuhan dunia seperti United Nations terus menggesa supaya keganasan dihentikan.